Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita ada bawakan tetamu daripada Pejabat Pendidikan Daerah Jempol Jelebu, Unit Pendidikan Islam. Sektor Pembelajaran. Pejabat Pendidikan Daerah Jempol dan Jelebu, selamat datang Ustaz Fazli Azhar ke studio bagi membincangkan tajuk kita pada hari ini. Selamat kembali bersama kami. Hari ni kita nak tengok satu topik yang penting sangat ni. Pasal macam mana peranan cikgu sekarang ni dia tengah berubah. Drastik pula tu perubahannya. Kita ada satu artikel ni, sumber kita hari ni lah. Dia kupas pasal cabaran-cabaran baru yang cikgu-cikgu kita hadapi. Nampak gayanya dunia pendidikan abad ke-21 ni memang lain macam. Lebih kompleks, laju je berubah. Betul tu. Artikel yang kita rujuk ni, dia memang fokus kat beberapa gelombang perubahan besar lah. Contohnya macam kemunculan AI, kecerdasan buatan tu kan. Lepas tu proses digitalisasi pembelajaran makin meluas dah. Dan satu lagi, yang ni pun penting, pasal budak-budak sekarang. Sikap diorang, cara pandang diorang. Semua benda ni dia bagi tekanan baru, tuntutan baru kat cikgu-cikgu kita. Jadi kiranya tujuan kita bincang hari ni nak cuba faham betul-betul lah ya apa cabaran utama dia dan macam mana artikel tu cadangkan cikgu kita nak sesuaikan diri, nak kekal relevan, efektif. Okeylah, jom kita mula kupas. Benda pertama yang artikel tu sentuh yang memang hangat sekarang ni pasal AI, kecerdasan buatan dalam kelas. Ya, AI ni dia macam game changer lah orang kata. Artikel tu ada sebut contoh-contoh platform macam ChatGPT, Edpuzzle, Kanmigo. Teknologi macam ni nampak potensi dia besar. Boleh cepatkan budak belajar, maklumat senang dapat, sepantas kilat. Latihan pun boleh ikut tahap murid tu sendiri. Dan macam ada pembantu peribadi dengan library bergerak dalam poket lah kiranya. Wow, bunyinya macam bagus sangat. Tapi mesti ada sisi lain juga kan? Artikel tu ada bincang tak macam keburukan dia ke? Tepat sekali. Apa yang menarik kat sini, artikel tu dia bentangkan satu dilema. Satu pihak, memanglah AI ni buka pintu untuk inovasi mengajar yang luar biasa. Pembelajaran boleh jadi lebih interaktif, lebih personal. Cuba bayangkan, potensi untuk murid yang perlu bantuan lebih atau yang jenis cepat belajar tu nak cabaran lagi. Tapi, kat sisi lain, ada risau juga. Artikel ni sentuh pasal risiko kebergantungan. Kebergantungan yang melampau. Kebergantungan? Macam mana tu? Maksudnya murid jadi malas fikir ke? Macam tu? Lebih kurang macam tu lah. Risau diorang mungkin hilang motivasi nak usaha sendiri. Kalau jawapan senang je dapat dari AI, buat apa nak susah payah perar otak kan? Nak buat kajian sendiri, nak bina hujah. Ini yang kita takut boleh jejaskan keaslian pemikiran diorang. Lagi penting, takut hakis kemahiran fikir kritis. Tahu nak nilai maklumat, bukan terima je bulat-bulat. Malah artikel tu macam bagi bayangan, cikgu sendiri pun mungkin rasa terancam. Macam AI boleh ambil alih kerja diorang pula. Itu poin menarik. Jadi, kalau macam tu, peranan cikgu kena ubah macam mana ikut artikel ni? Kalau bukan lagi sekadar penyampai maklumat utama? Artikel tu cadangkan satu transformasi peranan lah, yang agak besar juga. Cikgu bukan lagi macam sage on the stage, orang yang tahu semua benda kat depan, tapi lebih kepada guide on the side. Peranan utama tu beralih jadi pemudah cara, fasilitator pembelajaran. Cikgu tolong murid tanya soalan yang betul pada AI, tolong nilai jawapan yang dapat, guna maklumat tu untuk explore lagi dalam. Oh, macam pemandu arah lah ya dalam lautan informasi AI ni? Boleh kata macam itulah. Dan satu lagi peranan penting sangat ditekankan sebagai pemandu moral digital, yakni critical. Cikgu kena guide budak pasal etika guna AI. Isu macam plagiarism, privacy data, pasal bias dalam AI itu sendiri, semua ni kena bincang. Matlamat dia bukan nak alang guna AI, tapi nak pastikan budak guna cara bijak, beretika, kreatif, bertanggungjawab. Bukan jalan pintas nak jadi malas, tapi alat untuk kuatkan lagi pembelajaran. Faham. Jadi cikgu tu jadi kunci lah. Nak pastikan AI ni diguna untuk baik, bukan sebaliknya. Okey, ini macam berkait rapat pula dengan cabaran kedua yang dibincangkan. Pasal digitalisasi pembelajaran. Artikel tu ada sentuh kan? Macam mana pandemik COVID-19 dulu tu cepatkan semua benda ni? Memang betul. Pandemik tu macam catalyst, pemangkit lah. Tiba-tiba je pembelajaran online, Google Classroom, Zoom, apps quiz interaktif tu semua jadi benda wajib, bukan pilihan dah.
Artikel tu cerita macam mana cikgu dengan murid terpaksa adapt. Cepat pula tu. Satu lonjakan digital yang luar biasa dalam sejarah pendidikan kita. Tapi bila lonjakan cepat macam ni, selalunya ada cabaran dia juga kan? Macam mana pula dengan isu akses, kesediaan? Semua orang dapat ke? Itu memang antara isu utama dia bangkitkan. Proses digitalisasi yang mendadak ni, dia tunjukkan lagi, malah mungkin burukkan lagi jurang digital yang dah ada. Artikel tu bagi contoh beza akses peranti laptop, tablet dengan internet stabil antara budak bandar dengan luar bandar, antara keluarga mampu dengan yang kurang mampu. Jadi, dia bukan isu teknologi je, dah jadi isu kesaksamaan peluang belajar. Maknanya teknologi ada, tapi tak semua dapat guna sama rata. Itu masalah besar tu. Macam mana pula dengan kesediaan kat sekolah? Cikgu sendiri macam mana? Itu pun cabaran besar juga. Artikel tu sentuh pasal infra sekolah. Cukup ke wifi kat semua tempat? Cukup ke device untuk budak guna? Lepas tu pasal skill digital cikgu pula. Ada yang memang celik IT, cepat belajar. Tapi ramai juga yang perlukan sokongan, latihan lagi, baru rasa selesa, rasa yakin nak guna macam-macam alat digital ni masa mengajar. Bukan senang tau nak ubah cara mengajar yang dah biasa buat bertahun-tahun. Jadi tekanan tu berganda lah ya. Kena belajar teknologi baru, kena fikir cara nak guna efektif ikut subjek. Lepas tu kena pastikan tak ada budak tertinggal pula sebab isu akses. Kompleks betul. Tapi, dalam sibuk dengan teknologi ni semua, ada tak artikel tu sentuh pasal benda lain yang kena kekalkan? Aspek lain ke? Ada. Dan ini poin yang sangat-sangat penting. Artikel tu bagi peringatan. Walaupun belajar banyak guna skrin, elemen kemanusiaan tu tak boleh hilang. Sentuhan peribadi, hubungan emosi cikgu-murid, penerapan nilai murni, bina empati, semua ni teras pendidikan yang bermakna. Teknologi tu alat bantu je. Dia tak boleh ganti senyuman cikgu, kata-kata semangat atau faham apa sebenarnya murid tu perlukan. Ini timbulkan persoalan penting ni. Macam mana nak seimbangkan dua benda ni? Teknologi dengan sentuhan manusia tu. Itulah cabaran kreativiti cikgu. Artikel tu cadang, cikgu kena cari jalan inovatif lah untuk terus bina hubungan, semai nilai, bagi sokongan emosi walaupun dalam environment digital atau hybrid. Mungkin boleh buat sesi check-in personal online ke, guna platform untuk projek kolaborasi yang bina semangat kerjasama, atau bagi feedback yang bukan fokus akademik je, tapi tengok juga usaha dia, perkembangan saksiah dia. Keseimbangan tu kunci dia. Keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan. Okey, ini bawa kita ke cabaran ketiga pula. Yang ni pun relevan sangat, perubahan budaya murid dan masyarakat. Artikel tu ada gambarkan kan macam mana profil budak-budak zaman sekarang ni. Ya, artikel tu macam lukis portrait lah. Generasi Z, generasi Alpha ni, diorang lahir dalam dunia digital, membesar dengan internet, media sosial, game, akses macam-macam maklumat, hiburan dari serata dunia. Benda ni bentuk cara diorang fikir, cara komunikasi, cara tengok dunia. Dunia yang rasa macam serba pantas, sentiasa on, visual sangat. Apa kesan utama budaya baru ni pada cara belajar dan peranan cikgu ikut artikel tu? Artikel tu huraikan beberapa kesan lah. Pertama, pasal nilai dan pandangan. Diorang mungkin lebih individualistik sikit, lebih mudah ikut trend global banding tradisi kita. Kedua, cara proses maklumat. Sebab dah biasa dengan konten laju kat TikTok, Instagram, attention span diorang mungkin lagi pendek. Cepat bosan dengan cara mengajar tradisional yang pasif tu. Ketiga, pandangan pasal authority. Diorang lagi suka bertanya, nak tahu kenapa, nak hubungan yang lebih setara dengan cikgu. Bukan hierarki yang keras tu. Semua ni dengar macam cabaran besar untuk cikgu-cikgu yang mungkin dari generasi lain kan? Pengalaman belajar pun lain. Jadi apa pendekatan yang artikel ni cadangkan untuk cikgu handle generasi digital ni? Saranan utama dia, cikgu kena usaha untuk faham dunia diorang. Bukan terus hukum, tapi cuba selami perspektif diorang. Mungkin cikgu kena belajar sikit pasal platform digital yang budak-budak suka guna, faham bahasa atau slang diorang, peka dengan isu-isu yang relevan dengan hidup diorang. Dari segi pedagogi pula, artikel tu tekankan perlunya pendekatan yang lebih satu, kontekstual. Kaitkan belajar dengan dunia sebenar diorang. Guna contoh yang dekat dengan minat diorang. Dua, kreatif and interaktif. Guna macam-macam cara, projek, game, simulasi, bincang yang libatkan diorang aktif. Bukan dengar je. Tiga, empatik. Bina hubungan atas dasar percaya, hormat.
tunjuk kita kisah pasal kesejahteraan diorang, bukan setakat markah je. Maknanya bukan budak je kena belajar, cikgu pun kena sentiasa belajar pasal budak jugalah ya. Tepat sekali. Artikel tu macam bayangkan satu peralihan lah. Hubungan cikgu-murid jadi lebih kolaboratif. Bukan lagi cikgu tu pemberi ilmu mutlak, murid tu penerima pasif. Tapi lebih kepada macam perkongsian pembelajaran. Cikgu mungkin boleh belajar teknologi baru dari murid. Murid pula dibimbing cikgu pasal ilmu, kemahiran fikir, kematangan. Ini perlukan cikgu jadi lebih terbuka, fleksibel, sedia nak kongsi kuasa sikit dalam kelas. Satu anjakan paradigma yang besar tu dalam hubungan cikgu-murid. Menarik. Okey, kita dah cakap pasal AI, digitalisasi, budaya murid. Semua cabaran kompleks. Tapi macam artikel ni ada sentuh satu lagi cabaran. Yang lagi asas, lagi teras. Apa dia tu Cabaran teras yang artikel ni maksudkan tu dia lagi dalam dari soal teknologi atau cara mengajar je. Dia lebih kepada persoalan macam mana kita nak pastikan dalam kita seronok kejar kemajuan, kemodenan ni, nilai-nilai murni kita, etika, adab, jati diri kita sebagai bangsa tak hilang macam tu je. Tak terhakis. Kat sinilah letaknya tanggungjawab paling berat tapi paling mulia juga untuk profesi perguruan ni. Tanggungjawab jaga nilai dan jati diri. Dalam dunia yang macam dah tak ada sempadan ni, pengaruh luar macam-macam masuk. Bunyi dia mencabar betul. Macam mana artikel tu cadang nak seimbangkan benda ni? Kalau kita hubungkan ni dengan gambaran besar sikit kan, artikel tu tekankan perlunya satu keseimbangan. Kena hati-hati buatnya. Keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pembangunan insan. Kita nak lahirkan generasi celik teknologi, tapi pada masa sama kena ada kompas moral yang kuat. Hati budi kena baik. Lagi satu, kecekapan digital dan kebijaksanaan moral. Pandai guna teknologi tu satu hal, tapi pandai guna untuk benda baik, untuk membina, bukan merosak, itu lagi penting. Dan juga pengaruh global dan akar tempatan. Buka minda pada idea luar tu bagus, tapi jangan sampai kita lupa akar budaya kita, bahasa kita, nilai murni warisan kita. Mencari titik tengah antara semua ni. Jadi peranan cikgu dalam hal ni macam mana pula? Artikel tu ada guna satu perumpamaan yang agak kuat kan? Ya, artikel tu rujuk cikgu sebagai benteng terakhir. Satu gambaran yang tunjuk betapa kritikalnya peranan diorang. Benteng terakhir dalam usaha nak bentuk insan yang seimbang. Individu yang bukannya pandai akademik, mahir teknologi, tapi juga berakhlak mulia, sopan santun, boleh fikir kritis, tapi hormat pendapat orang lain. Ada rasa cinta kat negara, kat sesama manusia. Menjadi benteng terakhir tu, amanah besar betul tu. Maksudnya cikgu bukan setakat ajar subjek je lah. Kena jadi contoh teladan, role model dalam semua aspek ni. Tunjuk dengan perbuatan, bukan cakap je. Memang betul. Ia tuntut komitmen, kesabaran, kebijaksanaan yang luar biasa dari cikgu-cikgu kita. Jadi, lepas kita kupas semua ni kan, apa agaknya mesej utama untuk kita semua faham pasal evolusi peranan cikgu hari ni? Jelaslah cabaran dari AI, digitalisasi, perubahan budaya murid semua ni bukan calang-calang perubahan. Dia tuntut transformasi. Cikgu tak boleh dah sekadar ajar ikut buku teks macam dulu. Diorang kena jadi pembelajar sepanjang hayat, inovator, pemudah cara, pembimbing moral, jadi ejen perubahan positif. Betul. Dan di sebalik semua cabaran ni kan, mesej akhir yang artikel tu cuba sampaikan, sebenarnya mesej harapan tau. Bukan nak takut-takutkan cikgu, tapi lebih nak bagi semangat, nak perkasa diorang. Dengan semangat nak terus belajar, nak adaptasi, nak berinovasi, cikgu bukan saja boleh harung cabaran ni semua, tapi boleh ubah jadi peluang. Peluang nak jadikan mengajar lagi menarik, hubungan dengan murid lagi rapat. Dan akhirnya, kuatkan lagi kedudukan profesion perguruan ni sebagai tiang penting untuk bina masa depan negara dan tamadun kita. Perbincangan yang sangat membuka minda. Banyak benda kita boleh fikirkan pasal masa depan, pendidikan, pasal peranan cikgu. Sebagai penutup lah kan, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda renungkan sendiri. Mungkin tak disebut direct dalam artikel tadi, tapi relevan dengan apa kita bincang ni. Memandangkan teknologi ni terus ubah cara kita semua, bukan budak je, kita orang dewasa pun sama, cara kita belajar, kerja, berinteraksi. Macam mana agaknya peranan sokongan daripada kita semua
sebagai komuniti, sebagai ibu bapa, macam mana kita boleh tingkatkan lagi sokongan tu untuk bantu cikgu-cikgu kita hadapi cabaran era baru ni. Bantu diorang jadi lebih berkesan, lebih bersemangat, sesuatu untuk kita fikirkan bersamalah, ya.